mengakibatkan kerugian kepada negara akibat rasuah. Kertas Siasatan membabitkan kes rasuah di kementerian dari 2022. Hukuman penjara sebulan dan didenda RM8,000 selepas mengaku bersalah menerima rasuah berjumlah RM23,000. Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah. Sekedar ke mana ni? Saya pergi. Saya ada kerja sikit nak buat rumah ni. Boleh sampai hari ni tak? Sampai esok lah. Tak boleh lah sebab ramai orang beratur ni. Ya, cik. Mana lain bulan proses aku balik ni. Pegawai tu cakap aku punya assignment ni tak boleh proses. Lambat dia kata 2-3 hari. Aku ada selain. Ada tengok video tu. Saya dah mula cepat sikit. Boleh ke gitu? Boleh. Mana boleh perbuatan tu salah? Apa lama je aku buatnya. Saya senyap tadi. Cuba je lah. Tuan, boleh cepat ke urusan saya tak? Tak boleh, salah ni. Tuan, sekali-sekali tuan. Kalau aku ambil, masalah kewangan aku selesai. Tapi aku kira nanti amanah dengan undang-undang. Cik, maaf saya tak boleh terima duit ni. Salah ni. Hello, kat sini ada rasuah. Awak bersalah. Awak didapati memberi rasuah. Awak tengah down ke tu? Tak awak lah down lah awak sorang-sorang. Kau tak Rasuah bukan jalan mudah. Ia membawa kesan kepada individu, organisasi dan negara.